Hadis yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ni wahidan minhuma qadhaftuhu finnar. Yang bermaksud, ini merupakan hadis qudsi. Apa maksud hadis qudsi? Ia merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, tetapi dari segi laras bahasanya ialah diungkap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan susunan laras bahasanya. Yang bermaksud, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sepotong hadis qudsi, al-kibriya'u ridai. Bersifat sombong, angkuh itu adalah selindangku. Wah, Allah Subhanahu wa taala meletakkan satu authority. Wahai hamba-hambaku sekalian, ingat ya, al-kibriya, sombong itu, angkuh itu, agah itu bahasa Kelantan, ridai, ini merupakan selindangku. Wal 'azamatu izari, manakala kebesaran aku dan keagungan aku yang mutlak itu adalah izari, kain kelubungku. Faman naza'ni wahidan minhuma, sesiapa di kalangan hamba-hambaku yang cuba tarik salah satu daripada hak aku ini, maknanya apa dia? Mana-mana di kalangan hamba Allah kita semua ni cuba nak berlagak angkuh atas muka bumi, cuba nak berlagak sombong atas muka bumi, cuba nak rasa besar diri atas muka bumi, ingat, qadhaftuhu finnar, aku akan sentak dia dan tenyih muka dia dalam neraka. Qadhaftuhu finnar, aku akan sentak dia, aku akan lempar dia ke dalam neraka. Qadhaftuhu finnar, aku akan sentak dia, aku akan lambun dia, lontar dia ke dalam neraka. Marahnya Allah, murkanya Allah kepada siapa dia? Kepada kita hamba-hambanya yang cuba nak ambil alih sifat Allah, Asma'ul Husna, yang bernama Al-Mutakabbir. Sehingga Allah bagi warning, wahai hamba-hambaku, kalau kamu nak ego, memang kamu tak layak ego. Kalau aku ego, memang munasabah sebab aku Tuhan. Kalau kamu nak angkuh sombong, kamu tak layak sombong. Sebab kamu ni hamba aku. Kamu ni nobody and nothing, tidak ada apa-apa. Tapi kok aku yang nak sombong, nak angkuh, nak ego, itu aku punya pasal lah. Dan aku miliki segala-galanya. Masya Allah. Baru puas hati kan kita bertuhankan Allah. Allah yang kita sembah ni apa dia? Yang Maha Kaya. Allah yang kita sembah ni apa dia? Yang Maha Mulia. Allah yang kita sembah ni apa dia? Yang Rahman, yang Maha Pemurah. Allah yang kita sembah ni apa dia? Al-Latif, yang Maha halus dan seni penciptaannya. Allah yang kita sembah ni apa dia? Al-Kibriya, yang Maha angkuh dan sombong. Allah yang kita sembah ni apa dia? Al-Jabbar, Allah yang Maha memaksa. Baru kita nampak keseluruhan sisi-sisi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Maka ada zuq, ada rasa hebat, ada rasa kemanisan kita dengan Allah Subhanahu wa taala.